morning. Day 2 in Taiwan. Kita orang nak cari breakfast sebab hari ni kita orang pergi jauh sikit, sejam setengah nak ke arah sana. Makanan dekat area sana tak ada. Dia ada yang makanan kecil-kecil macam tu je. Makanan berat tak ada. So kita orang nak pergi Angkor Wat. Tapi jauh sikit lah Angkor Wat tu 20 minit Kalau jalan kaki 33 minit. Kalau naik bas 18 minit. So kita naik bas lah. Tengoklah suami saya, so handsome. Mula kita orang macam nak ambil package dekat Klook, tapi macam kita nak cabar diri sendiri kan. So tengoklah apa jadi. Kita naik bas dekat sini 671 ke Angkor Wat. Depan-depan je kita orang punya hotel. Lagi 2 minit dah sampai bas kita. So kita nak turun Dongmen Station. Kita jalan 7 minit ke Angkor Wat. Tak ada dah naik bas. Now First time naik bas. itu lah first time naik bas. Laluan pasar-pasar. Ada banyak buah weh kat sini. Kemain dia tengok makanan. Terliur ke? Tak ada. Tengok. Curious. Tapi banyak buah weh kat sini. So boleh lah beli buah. Buah apple. Besar-besar apple dia. Cing, Angkor Wat. Ya Allah, panasnya. Masam. Dia ada rasa roasted. Bukan eh? Salah order ke? Tengok sampai ni je guys. Daging. 然后那个船姐请刚飞了说这是你家吗？啊，小朋友也不一定，我会跑到楼上去，跑到楼上去就。 So ini dumpling dia macam kacang tumbuk. 红鹤醉给。 Kita dah terlambat sikit boleh makan beef noodle tu. Tadi kita orang makan dua tu je. Sebab pagi Dia tak ada noodles. So kita orang atas daging dengan dumpling. Ingat kan? Kita dengan dumpling kan, dumpling yang kita selalu makan kan. Tapi dumpling yang kacang tu. So sejak daripada tu I rasa I sayang tak boleh telan. I boleh telan. I am picky eater. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tapi kalau tak boleh nak telan macam mana? Telan dia. Lagi muntah lagi. Rasa dia, air dia pun ya Allah, I rasa mesti lagi order 2. Air dia sekali hirup tu okey. Tapi lama-lama tu dah hujung-hujung tu rasa bakar, kacang bakar kan. Okay guys, update. Kita orang baru je turun daripada bas. Allah, satu dunia bergegar. Sebab kita orang duduk salah bus stop. Yang betul cumanya tak ada betul. Salah. Seberang jalan. Bertentangan, salah jalan. So kita orang turun, patah balik pergi bus stop yang bertentangan. Tinggi ni. I tak tahulah pukul berapa kita orang akan sampai. Okay, ni bus stop yang sepatutnya. Kita nak naik 214 tu. Tadi kita orang duduk belah sana. Lagi 12 minit. 12 minit. Lama ya? Berak tu. Berak lu. Ini bas 1815. Kita nak ke Yeliu Park. Dia macam bas persiaran lah macam tu. Bukan bas public. So harga dia mahal sikit. Cadan. Lalu tadi 101. Lagi 40 minit. Lembut dan manis gila. So kita tinggal toilet jap. Suami saya nak berak. Toilet dia okey, alhamdulillah, bersih. Tak berbau teruk. Adalah bau sikit tapi tak bau teruk. Standard lah toilet kan. Takkanlah toilet tak bau langsung kan. Sam, dapat tak? I'm come and jap. Aha.
bila I mesej Syam, Haha. Syam tolong buka pintu air, Syam tolong buka pintu air boleh? Okey. Dan So cantik. Tapi itulah guys, panas teriknya. Jamban kat sini. Kalau kau nak terberak ke, dia tak ada bidet, tapi kita orang dapat solutionnya. Dekat tepi tandas tu ada pipe, and dia ada pipe yang panjang. So I suruh je husband I tarik masuk jamban. Korang nak masuk Yellow Geopark ni, korang kena bayar RM17. I beli dekat Klook je, senang. So kejap lagi I think kena scan QR code je lah kot. Lepas tu kita orang datang naik bas. Actually kita orang nak ambil package dekat Klook je, 150 seorang tak silap I. Kalau korang malas nak fikir, korang macam jimat masa, tak nak salah bas, ambil je package kat Klook. Kita orang naik bas semua ni total dah RM50 macam tu, tak termasuk tiket masuk tu. Package 150. So korang bayar extra 100 untuk ketenangan jiwa. Korang akan dapat 5% off kalau korang guna promo code I, Ring Nasi Klook. Korang tengoklah mana satu yang korang nak pergi sendiri ke, nak ambil package ke, terpulang. So dari bas tu korang straight je sampai jumpa kapak ni, and jom cari macam mana nak masuk. Not gonna lie, panas nak mampus. Map dia, kita dari sini. Di semua ni besar weh, and ada surau tau dekat sini. Bolehlah Zohor Asar di sini. Before masuk dalam explore, kita beli air dulu and snacks. Lepas tu dia ada bilik untuk rehat kat sini, and kita nak aircon juga sebab panas peluh. Sini pun ada juga tempat rehat. Baguslah, love. Gila suami saya. kan? So suami saya beli egg apa? Egg cake. Egg apa benda tu lah. And ice latte. Besar gila orang, luas nak mampu. So kita pergi mana dulu Syam? Kanan ke kiri? Tak tahulah. I nak pergi laut sebab rindu Bali. So nak pergi macam laut-laut. Tu nampak laut. Bawa jalan sikit dah penat lah. Okay, this one is Cute Princess. Oh, Cantik. wow, cantiknya. Wow, so cute. Comel ni guys. Nampak kembung. Kita ambil gambar suami kita. Okay, handsome punya dia. Syah, sumpah handsome tu sayang. Macam opa. Cantik tak Syam? Cantik. Cantik kan? Tapi ada macam geli sikit. I susah sikit nak benda ni. 安全，再次提醒您，不要跨越红色的直线线。 Best kan? Kenapa tak ada lagi? Oh. Di mana ada air, di situ suami saya nak mandi. Cantik ah. Kita lepas sini lah Syam. Oh ya, janganlah. Tadi kita orang dari Yellow Geopark nak ke bus stop. Nasib baik kita orang sempat bila sampai kita orang kena lintas lah. Dan nasib baik dia tunggu. Kalau tak kita orang kena tunggu lagi 30 minit untuk naik bas ni. Ini bas 862. Kita lagi ke Kelung bus station, and then kita bus lagi ke Geopark Wall Street. Kalau tadi terlepas and kena tunggu lagi 30 minit, I rasa saya akan menyesal tak ambil Klook punya package. So better lah ambil Klook punya package, so that korang boleh pergi 3 tempat ni without rushing macam ni. Pergi je, ikut je tour guide tu macam mana. So now kita orang dekat Kelung bus station and tengah tunggu bus 788 pergi ke Resident Square. Lepas tu tukar lagi pergi ke Geopark Wall Street. Leceh kan? Leceh kan Syam kan? Tapi okey tak? Best tak? Penat ni. So, apa conclusion dia? Apa conclusion dia? Klook Beli Klook senang. Walaupun bayar 150, dapat murah sikit lah guna promo code I. Promo code I apa?
Ring and nasi. Klub. Ring nasi klub. Yeah, betul. Salam, saya nak update. Sepatutnya tadi kita naik 788. Is it? Kita apa Syang? Tapi tadi sampai je tu 788 tu, dia terus not in service. Lepas tu orang yang tunggu ramai-ramai tu semua macam tercengang. And kita orang kena tunggu 30 minit. So lala kita orang tukar bas naik 787. So bus stop berhenti kat sini. And look at those guys. So cantik. Syang, ambil berapa masa lama nak datang sini? 2 jam. Ayah, ambil gambar. Jom. Macam naik Cameron guys kat sini. Jalan dia memang bukit-bukit. Ni lah Sayang, ostrich-nya. Allah, bawa ayam goreng. Sedapnya bawa ayam goreng. Ha? Shiba Inu. Macam ni? Dia bawa kat dalam tray. Alah, tak nampak. Kalau don't talk to me. So, kat sini susah nak cari makanan halal. Ada nampak biskut, nenas. Kita orang kurang minat nenas, so tak pergi. Kita orang dah lapar dah sebab sehari tak makan berat. Just makan kecil-kecil je. Nak balik pun 2 jam je. Tak sabar nak balik. Okay, finally kita jumpa spot ni. Gambar on. Tapi itulah ramai gila orang. Friendly reminder, dekat sini banyak gila tangga. Korang kena kuatkan lutut sebelum datang sini. Brisk walk dulu. Kita orang nak balik dah. Sebenarnya kita orang nak pergi makan fried chicken master, tapi dia tutup pukul 9. Tapi kita orang dah lapar sangat. And kita orang cari halal food near me. Ada dekat toko Indonesia Nur Hidayah. 20 minit dari sini naik bas. Marilah kita. Nak nasi. Lapar nasi. Jauh Syam. Turun bawah tu je. So bus station dekat bawah guys. So, tadi kita dah stop dekat Rui Fang Station. Now kita kena jalan 4 minit ke toko Indonesia tu. Okay, so kita dah sampai tapi tak jumpa di mana. Adakah di sini? Dalam ni ke? Apalah yang kita buat? Dalam ni lah Syah rasa. So macam tengok ni. Ada dapur. Should be kan? Ni lah kot. Masuk je dulu tanya dia. Tak ada apa-apa? Masuk lah. Tempat makannya di atas. Oh, okey boleh. Bagi Ya, air satu lah. silakan lah. Ada air teh pucuk cantik. Nunggu nasinya mateng ya. Okey. Ini juga banyak yang itu nak nunggu. Okey. Orang Malaysia dari betul. Ini juga Malaysia. Ini suami saya. Kira dia motor tak? Penat dari pagi tak makan. Iya, makan enggak. Tak jumpa halal Cuma food. makanan halal. Iya, dari sini naik ke atas ya. Okey. Ya, dulu nih tuh di atas panas buka AC aja. Okey. Tunggulah sayang. Oh, macam? Oh, tak boleh. Saya tengah on ke? Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Oh no. Saya recommend untuk anda beli power bank ni sebab kita orang pakai untuk berdua. Sekarang pukul apa? Pukul 6. Kita orang guna dari pukul apa lagi? Pukul 8 ni Syang. Kita orang keluar pukul 8. So duk tukar. Nasi charge, air charge. Tinggal 50 lagi. Banyak siap. Ni 20 mah. 20k mah. Untuk phone S24 Ultra dengan S23 Ultra function. Masih ada 50 ni. So silalah beli. Nanti saya tak link. Macam biasa kalau saya tak letak, minta sebab kitanya lupa. Our first meal, saya tak sempat ambil gambar. Suami saya dah kebuluran. Dah tak boleh tahan dah. You nak ambil gambar, you ambil gambar. I nak makan. Tapi dia tak kicap kat I dulu tu. Nampak macam ons guys. Nampak macam yes. Hopefully. Panas ke dia masak khas untuk kita. Okay. Perform. Sambal dia manis kan? Dah habis makan. No, dah gelap guys. Kenyang siang? Tadi makan okey tak? Okay. Okey, alhamdulillah. Syukur gila-gila. Alhamdulillah rezeki.
Now kita nak pergi beli ayam goreng fried chicken master. Kita pergi ke bus stop tadi, naik bas 965. Kalau korang nak pergi mana-mana, cari je dekat Google. Nanti dia ada banyak option, korang pilih lah yang mana korang nak, okey? Dah 2 kali kita orang pisah duduk sebab panas. Dua-dua berpelus, and then seat dia macam ngam-ngam je. Jadi asyik bertemu tubuh, so jadi macam panas. Dah kita berpeluh melekit. Kesiannya suami saya tidur. Kita dah nak masuk dah city. Alhamdulillah, bas 965 ni dia direct ke GMN Station. Dia tak ada stop-stop, so sekejap je, tak sampai sejam pun. Kalau korang naik bas lain yang stop-stop kena tukar bas tu, itu mungkin lama, sejam lebih. Finally, kita turun, and kat sini macam pavilion. Ramai gila orang. Hei. Mana kot kan punya guru dia? Gurau ke? Ya. Habis tu bunyi apa? Macam bunyi mercon. Macam ke? Takkan dia orang Merdeka juga kot? Fried chicken master, tapi dia macam dalam mall macam tu. Tadi kita orang cari tak jumpa. And mall ni tutup pukul 9. I nak chicken wing. Masih survive. Guys, tengok ayam dia. Bau dia menyelerakan. Kita ambil yang bucket. Mangai banyak tu sayang. Large punya. And harga dalam 40. Ada fries and air satu. And then ambil air water lemon apa tah. Tapi air dia tak ada ais. So I beli ais dekat Family Mart. Harga RM4. Banyak macam gini. Sebab panas sangat. So I need ais. Okay, nasi nak rasa. Macam mana? Sedap tak? Macam mana rasa dia? Kejujuran. Macam kiocan. Ya. Tapi dia bau macam kiocan. fries tadi kan. Cakap you macam tak ada garam kan. Sini macam terlebih garam pula itu. Terus tak? Masin. Fry dia tawar. Sedap, I suka. Dia Banyak tau. tapi tak pedas. Dia ada jual sauce tau tadi. I lupa beritahu macam. Crunchy. Kita orang beli banyak weh untuk breakfast esok sekali. Sebab tak nak jadi mistik macam pagi tadi. Ayam dia tak rasa dalam tu, tak rasa macam tawar. Tak rasa kosong lah, rasa sedap. Dia pedas tapi tak pedas sangat. Berapa star? 7 per 10. Wow. Macam not bad lah. Sedap tak? Sebab beli banyak. Balai lah.